Assalamualaikum, selamat datang ke channel Amirul Notes. Nama aku Amirul. Hari ni aku nak bercerita kisah seram, tapi kali ni bukanlah perkongsian daripada orang. Hari ni aku nak bercerita dalam cerpen Mastika. Ini dia, buku pada tahun 2001 di bulan Jun. Kisah ni dikongsikan oleh Zainuddin kepada wartawan. Setiap perkongsian ada mistiknya. Pada bulan Julai 1995, yang mana si Zainuddin bersama isterinya dan juga anaknya, mereka ni habis daripada menghadiri majlis perjumpaan kawan-kawan lama si Zainuddin. Masa dalam perjalanan nak pulang tu, cuaca waktu tu hujan tapi taklah lebat. Ketika dalam pemanduan si Zainuddin, dia ni bawa secara laju. Jadi isteri kepada si Zainuddin ni tegur suami dia, "Abang slow sikit bang." Lepas tu si suami ni pun balas balik, "Hujan bukan lebat." Anak Zainuddin iaitu Esmaizan, anak perempuan, masa tu dia duduk di seat belakang dalam keadaan ketakutan. Mungkin Esmaizan ni dia takut akibat ayah dia ni memandu secara laju di waktu hujan. Lepas tu isteri kepada si Zainuddin ni pun iaitu Siti bagi tahu dekat si suaminya, "Mana tahu jalan licin ke, tengok tu ada lopak." Waktu tu dalam pukul 12.30 malam. Tak banyak kenderaan lalu di kawasan Istana Kayangan dekat Shah Alam. Tiba-tiba dalam kawasan tersebut tu ada seorang wanita. Dia ni duk tengah gendong bayi. Dalam waktu yang hujan tak ada payung. Jadi si Siti ni bagi tahu dekat si suami dia, "Kesian perempuan tu, tengah-tengah hujan macam ni duk tengah gendong bayi dia. Apalah yang dia tunggu waktu-waktu macam tu." Masa si Zainuddin ni berhenti tu, dia terlajak tau. Jadi yang si Zainuddin ni dia reverse kereta dia. Dia berhenti betul-betul dekat dengan perempuan yang duk gendong bayi ketika waktu malam tu. Yang si Siti ni pun dia turunkan cermin. Lepas tu tanya dekat perempuan tu, "Nak pergi mana dik?" Jawab perempuan tu, dia kata nak pergi ke Sungai Renggam. Jadi si Zainuddin ni pun jawab balik dekat perempuan tersebut, "Kami nak pergi ke Seksyen 16. Kami tak lalu dekat Sungai Renggam." Lepas tu pula wanita yang berada di luar kereta tu bagi tahu dekat si Zainuddin, "Tak apa bang, macam ni, kalau boleh saya nak tumpang pergi ke Seksyen 15 pun boleh lah. Sebab apa? Nanti ada jalan pintas, saya tahu nak macam mana saya nak pergi ke Sungai Renggam." Jadi si Siti ni pun alu-alukan dekat perempuan tu, naiklah. Anak kepada si Zainuddin ni tolong buka pintu, bagilah perempuan tu masuk. Semasa perjalanan, perempuan tu tak bercakap apa-apa pun, kecuali bila ditanya saja. Perempuan tersebut tu, dia punya usia dalam lingkungan 30-an. Itu kata Zainuddin apa yang dia cerita balik kepada wartawan. Yang Zainuddin lagi heran, tadi masa dia tunggu di tepi jalan, dia ni duduk di kawasan hujan. Bukan dia ni duduk di kawasan bus stop ke, kawasan-kawasan untuk lindung daripada terkena hujan ke. Tak. Yang peliknya, ketika perempuan tu ada di dalam kereta, dekat bahagian baju ni tak ada setitik macam kena ayak hujan ataupun basah ke, tak ada. Lalu masa di dalam perjalanan tu juga, yang si Esmaizan ni iaitu si anak perempuan kepada si Zainuddin, sekejap dia duk tengok dekat arah baby yang digendong oleh perempuan tersebut tu. Lepas tu Zainuddin ni cuba nak tanya dekat perempuan tersebut, tapi mulut si Zainuddin ni dia jadi macam berat. Dan akhirnya tak tahu berani tumai daripada mana, Zainuddin ni terbuka mulut tanya, "Adik ni daripada mana?" Jadi perempuan tersebut tu dia jawab balik, "Saya ni daripada Kelang bang. Saya ni tadi dekat kawasan tu daripada pukul 10 tadi. Saya duduk tunggu bas tapi bas tak ada." Si Siti ni dia tanya balik dekat perempuan ni, "Suami mana?" Jawab balik perempuan tersebut, dia kata suami dia balik Kelantan. Dalam percakapan antara si Siti dan juga si perempuan tu, dia menyatakan yang perempuan ni, dia ni bini yang kedua. Bila sampai dekat kawasan Seksyen 15, jadi perempuan ni pun dia tunjuk, jalan tu, jalan ni, jalan tu, jalan ni. Sampailah dekat destinasi, perempuan tu nak berhenti. Yang peliknya, si Zainuddin ni
dia mula terfikir dalam hati dia, ini jalan mati. Dengan secara spontan, perempuan ni dia jawab balik apa tau dekat si Zainuddin ni. Tak apa abang, jalan pintas nak ke Sungai Renggam, ikut dekat jalan hutan ni. Yang si Zainuddin jadi terkejut. Aku cakap dalam hati, dia ni seolah-olah dia boleh baca isi hati aku. Yang si Siti ni, dia tanya balik dekat perempuan tu, ni hujan ni macam mana ni, tak ada payung ni? Yang perempuan ni dia jawab balik, tak apa kak, saya nak ucapkan terima kasih dekat kakak dan juga si abang. Lalu bila perempuan ni keluar daripada kereta tu, dia jalanlah dekat kawasan hutan. Bila perempuan tu keluar daripada kereta, hujan makin lebat. Yang si Zainuddin ni, dia cuba terangkan dia punya lampu kereta dia supaya nak bagi perempuan tu mudah dalam perjalanan nak masuk dekat kawasan hutan tersebut tu. Yang peliknya pertama, masa perempuan tu pijak dekat kawasan satu ayak yang ada di lopak, tak berkocok langsung. Yang kedua pula, setiap kali perempuan ni dia masuk dekat kawasan yang penuh dengan belukar, lepas tu dengan kawasan ranting-ranting, kalau ikut secara fizikal, dah confirm lah kain ke ataupun seluar ke tersangkut dekat kawasan-kawasan akar ataupun belukar. Tapi yang peliknya, perempuan ni dia masuk macam tak ada apa-apa. Dan yang lagi pelik pula, cara dia berjalan dalam keadaan yang laju, seperti macam layang-layang. Tahu-tahu dia tembus je dekat kawasan pokok-pokok yang ada di hutan tersebut. Jadi bila si Zainuddin ni nampak, dia jadi tercengang. Zainuddin ni pandang ke arah isteri dia. Bila tengok dekat isteri dia ni, rupa-rupanya isteri kepada si Zainuddin ni dah jadi pucat lesi. Anak tunggal mereka pula dah tak mampu nak kata apa-apa lagi. Pasal apa? Kerana anak kepada si Zainuddin ni jadi ketakutan. Dia ni hanya mampu sebut ayah macam tu je. Dan akhirnya mereka ni pun keluar daripada kawasan tu, teruslah balik sampai ke rumah mereka. Bila mereka ni sampai dekat kawasan Seksyen 16, jadi dekat sinilah yang si suami ni tanya balik dekat Siti, siapa yang kita bawa tadi tu? Jawab si Siti, lah kan abang sendiri nampak. Lepas tu pula yang si Zainuddin ni jawab balik dekat si Siti, apa yang kita bawa tu bukan orang lah rasanya. Sebab cara dia berjalan tadi macam melayang-layang. Rupa-rupanya anak mereka ni pun nampak duduk betul-betul sebelah dengan perempuan tersebut tu. Setiap kali anak dia pergi pandang dekat arah baby tu, baby tersebut tu tengok juga si anak Zainuddin ni. Kata si anak Zainuddin, mata baby tu bercahaya seperti mentol. Dekat situlah anak kepada si Zainuddin ni jadi macam gelisah waktu perempuan tu tumpang kereta mereka. Lepas tu yang si Zainuddin ni dia mula terfikir. Sebab apa? Si Zainuddin ni dia pernah ziarah jenazah kawan dia di Sungai Renggam. Dalam keesokan hari tu, lepas habis kerja, si Zainuddin bila lalu dekat kawasan yang tempat dia berhenti untuk turunkan perempuan tersebut, kawasan tu memang hutan. Memang tak ada langsung jalan-jalan yang boleh tembus nak pergi ke Sungai Renggam. Hari demi hari, rupa-rupanya Zainuddin baru dapat tahu bahawasanya kawasan yang dia berhenti tu, bila dia kaji balik, dekat di sebalik kawasan hutan, rupa-rupanya ada kawasan tanah perkuburan orang Islam di Seksyen 21. Okey, sampai di sini sajalah perkongsian untuk hari ni. Terima kasih telah menonton video ni. Hampa boleh komen kalau sekiranya hampa nak dengar kisah daripada Mas Kika ke, ataupun hampa nak dengar perkongsian kisah seram daripada orang yang telah hantar dekat aku ke. Hampa bolehlah tulis di ruangan komen. InsyaAllah kita akan jumpa di next video. Assalamualaikum.